Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, malam ni kita lapar. Kita dah masuk 10 malam terakhir. Jom kita moreh. Jom kita tengok dalam peti sejuk ni ada apa untuk kita moreh. Let's go. Okay, jom kita buka sepah sikit lah. Tara, macam-macam ada. Okay, ada aiskrim. Okay, ni makanan baby. Tinggal sikit je. Okay, kita jumpa dumpling ataupun siumai. Kita nak moreh makan dumpling siumai. Jom kita makan. Tapi tak semualah, kita steam separuh sahaja. Jom. Okay, sekarang kita tengah cari peralatan nak masak. So kita perlukan this one. Dia macam periuk nasi elektrik kecil. Selalu kita korang gunakan untuk masak makanan baby. So first kita isi air. Kita isi air dan kita akan letakkan tempat steamer ni untuk steam dan kita akan tutup. Okay, dah masukkan siumai tu, dumpling, lepas tu kita tutup. Dia just connectkan dengan elektrik je. Jom. This one beli kat Shopee je. Okay, sekarang kita dah pasang. Kita dah buka. Pasang elektrik ni simple je. Just connectkan dengan wayar. Okay, ni wayar dia. Dia akan cepat panas. So kita akan ambil kita punya siumai. Okay, dumpling. This one assorted. Dia ada seafood, ada ayam, dijamin halal. Jom kita tengok dalam dia. Kita buka. Wah. Okay, ada banyak. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4. 4 darab 4, 16. So, kita mungkin masak 10 sahaja. This one macam sama flavor. Flavor lain. So, ada 4 flavor. Jadi, ayam, mushroom. Lagi apa? Beef. Tak tahulah ada beef ke tak. Okay. Sekejap je akan panas. Kita akan masukkan lah. So, kita akan masukkan yang yellow. Yellow seorang 2 lah. Kita masukkan seorang 2. Okay. Dan perisa warna hijau. Tak tahu yang warna hijau ni apa. Kita letak 2 juga. Dan this one macam perisa lain. Okay. 6. Better 8. Saya rasa better masak separuh. Jangan tamak. Okay, ni mungkin ayam. Yang lain kita simpan lah. Esok kita buat. Kat sini, so ada baki lagi 8. Okay. So, kita nak biarkan dia masak. Kita punya kuali ni, dia cepat masak tau. Kuali pula. Nampak dia dah berasap sikit. Tutup. Jangan risau. Steamer ni dia cepat masak. Kan saya cakap sekejap je, nampak dia dah meruap-ruap. Okay, sekejap je. Tapi kita perlukan dalam 10 minit lah supaya dumpling tu betul-betul masak. Sebab dia daripada peti ais yang sejuk. Kita buka tengok. Nampak dia berasap, nampak dia keluar asap kat sini. Okay, tutup. Biarkan 10 minit dan kita akan makan moreh kita hari ini. Simple je kan? Korang nak tunggu sampai makan ke? Tak payahlah. Okay. Okay guys, kita dah masak moreh. Jom kita makan. Okay. Tengok, nampak? Dah siap. Okay, jumpa lagi. Bye. Selamat berpuasa.